Dia ni kan banyak scammer. Sebab kan kat bawah sekali kan dia kata sedia 500. Dia memikir lah ni bukan scammer. Nama saya Puteri Rubalia Nofarisha binti Fazliza. Saya ambil kos Diploma in Nursing. Nama saya Haslina Binti Mamat, asal dari Kemaman, Terengganu. Saya interview di Dewan Perpustakaan Awam Kemaman. Interview saya Encik Azwan. Encik Azwan seorang yang tegas sikit, lepas tu dia pandai bercakap. Sangat teruja lah sebab dia boleh belajar untuk diri sendiri, nanti nak bantu rawat orang lain semua tu lah. Teruja jugalah. Lepas tu sebab dalam plan tu memang ada list dong dalam untuk jururawat. Rasa macam happy juga boleh belajar kat jauh sikit, jauh dari rumah. Sebab dapat yang UiTM dulu punya, tapi kos tu macam kurang minat sikit. Kagum juga tengok besarnya bangunan ni macam tu. Anak pertama kan masuk U, jadi mesti jadi bangga lah tengok nanti macam kita nak recommend ke ibu bapa lain ke. Lepas tu macam wah, lepas tu bangunan dia reka bentuk semua cantik-cantik. Semalam kita tolak dari Kampung Bukit Bentuk tu, Terengganu tu, pukul 8 sampai sini dalam pukul 12 lah. Memang kita tak biasa dengan KL ni, dengan jalan jam semua, memang ikut Waze je. Lepas tu kita book hotel belakang ni lah, The Red Hotel. Sebelum tu macam kita orang ragu-ragu juga sama ada nak pergi ke ni mesti punya macam tu mula-mula dalam tu kan, sebab dia ni kan banyak scammer. Sebab kan kat bawah sekali kan dia kata sedia 500. Dia memikir lah ni bukan scammer. Masa tu dapat dari UiTM dulu, tak apa, kata kita cuba dulu, kita tengok dulu macam mana, kata gitu, kita pergi dulu interview. Kita pun tanyalah satu-satu semua ni. Untuk sahabat saya kat luar sana, kalau korang dapat offer letter, pergi je dulu, jalan je dulu. Mana tahu tu rezeki, kita terus go on. Lepas tu untuk yang dah dapat offer letter semua, semoga berjaya. Ya, mana-mana anak-anak tu macam dapat surat tawaran tu, jangan ragu-ragu, cuma tengok dululah maknanya. Kan disuruh WhatsApp dulu kepada tanya tu semua tu lah. Jom bersama kami ke Jom IPT. Jumpa lain kali, bye.